kehidupan seorang ayah. Kalau hari bapa, tak dapat apa pun. Kalau hari ibu, kita boleh ada kat mak dia. Hey. Okay, hari ni kita bawa Alisha pergi playground. Kiss papa cepat lah. Alisha, kita sampai kat Parenthood dah. Parenthood. Okey. Fuyo, banyak gila. Lama tak datang sini, selalu main kat Malawati je. Alisha, hati-hati Alisha. Fuyo, barulah besar-besar lah kat sini. Kenapalah waktu saya dulu tak ada macam ni Best gila Alisha. Fuyo. Okay, saya pula excited nak main. Wah, dah tukar. Alisha. Hai. Memang kalau budak-budak datang sini tak sedar diri ni. Fuyo, ni pun ada makanan. So untuk budak-budak nak rehat pun boleh dulu lah. Kita beli makanan kat Alisha jap. Alisha nak air ke? Nak apa ni? Nak keropok? Tak bagus lah keropok tu. Alisha beli air. Okay, so kita makan dulu. Ni sekali je jangan makan banyak-banyak Nak banyak-banyak tak boleh, nanti batuk. Sedap. Ni kalau anak makan ni, papa pun tumbas sekali makan betul. Okay, so papa kena naik ni. Jom. Fuyo. Tak pasal papa kena masuk ni. Jom. Fuyo, cantik je tengok. Dah, tunggu papa. Masuk. Abang Alisha turun dulu. 1, 2, 3. Cepat Alisha, cepat. Yeay. Alisha, happy. Ini apa kat diri saya lah yang saya belajar. Dulu waktu Alisha kecil-kecil, waktu dia umur 10 tahun, saya kerja gila-gila sampai ada masa dengan dia. Boleh. Jom. Tapi apabila saya tengok dia cepat sangat besar, saya rasa macam, ya Allah, cepatnya anak dah besar. So kat sini saya dah start slow down. Kalau cuti, fokus anak gila-gila. Itulah, saya rasa semua orang ayah ada rasa macam tu. Best tak lepas sini? Komen lah Alisha, komen lah.